explore sendiri. Betul. Kau tak boleh tunggu orang datang kat meja kau bagi Orang tahu suap kau ni. lah. Orang suap. Kau bukan student dah bro. Kau dah tak kerja dah. Welcome to the jungle. Silap-silap tahu kena maki je. Itu alah. Haki je bro. Tak tahu apa benda. Datang pagi zap maki dah habis settle. Apa benda siap. Tapi aku fikir macam mungkin ni salah satu part daripada tas yang kita kena terima gaji lah. Maki tu dalam satu tas lah. Dia terselit kat situ. Terselit lah. Tahan maki je. Tahan maki. Okay, so kau buat molding, kau buat semua kan. Yang ni disclose lah. Kau just bagi roughly amount lah. Maksudnya kalau orang nak masuk kerja lain kau, dia rasa berbaloi tak benda tu? Berbaloi ke tak? In term of make money. In term of the money. In term of the money, actually aku tak boleh cakap bagus ataupun kurang lah. It's fair punya value.